Ibnu Sina. Anugerah yang berprestij ini diberikan kepada murid yang bukan sahaja cemerlang dalam bidang kurikulum, malah turut memiliki pencapaian terbaik dalam bidang sahsiah dan kurikulum. Pemilihan tokoh Ibnu Sina pada tahun ini telah melalui proses penilaian yang komprehensif melibatkan semua murid yang telah dicalonkan daripada setiap kategori anugerah. Setiap calon dinilai dengan teliti berdasarkan kriteria utama seperti pencapaian akademik, penglibatan kurikulum, sahsiah terpuji serta sumbangan mereka kepada sekolah. Markah keseluruhan bagi setiap kategori digabungkan dan dianalisis bagi mengenal pasti seorang murid yang mencapai skor tertinggi secara menyeluruh. Hasil daripada proses penilaian yang telus dan berintegriti ini, pihak jawatan kuasa sebulan suara memilih seorang penerima yang benar-benar cemerlang untuk dinobatkan sebagai tokoh Ibnu Sina. Hadirin sekalian, bagi menyampaikan anugerah tokoh keseluruhan Ibnu Sina, majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan yang dihormati Encik Wan Ahmad Rozi bin Wan Jaafar, Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pengurusan Sekolah, diiringi yang berusaha Encik Nazri bin Muhammad Nur, Guru Besar SKTR Perumahan, untuk naik ke pentas bagi menyempurnakan acara penyampaian anugerah. Hadirin sekalian, sebelum kita mengumumkan penerima anugerah, izinkan saya membacakan biodata tentang tokoh yang bakal didoraikan. Dilahirkan pada 18 Oktober 2013 di Hospital Selayang Selangor dan merupakan anak sulung daripada 3 orang adik-beradik. Sesuai dengan hobinya yang suka melukis watak secara manual maupun digital, tokoh Ibnu Sina ini bercita-cita untuk menjadi seorang juru animasi yang berjaya pada masa mendatang. Anak yang mesra dengan panggilan kakak ini juga seorang yang sangat aktif di dalam kelas serta disenangi oleh guru dan rakan-rakan. Mempunyai kemahiran dalam ICT, beliau telah dilantik sebagai penolong ketua pengawas ICT di sekolah dan juga diberi kepercayaan untuk memegang beberapa jawatan lain seperti pengurusi Club STEM dan ketua editorial board majalah sekolah, iaitu Aspirasi Malam. Antara pencapaian tertinggi beliau ialah dapat anugerah emas dalam pertandingan inovasi Cekik Bestari 2025 peringkat akhlak bangsa, Johan dalam pertandingan Digital Storytelling Animation 2025 peringkat negeri dan tempat kelima peringkat kebangsaan. Beliau juga pernah menjadi Johan dalam kejohanan Taekwondo WTF sekolah-sekolah wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Sumbangan dan pencemerlangan beliau dalam bidang akademik, hal dewan murid dan kurikulum telah mendorong murid ini dinobatkan sebagai tokoh Ibnu Sina 2025. Jika para hadirin cakna, sebentar tadi murid ini telah dicalonkan dalam ketiga-tiga anugerah khas dan akhirnya kecemerlangan tersebut dimeterai dengan penganugerahan tokoh Ibnu Sina, anugerah yang paling berprestij secara keseluruhan bagi anugerah khas tahun 2025. Murid yang dimaksudkan ialah adik yang dari Ramli Ismail Hussein, dipersilakan untuk menerima anugerah tokoh keseluruhan dengan gelaran tokoh Ibnu Sina. Mempersilakan Ibu
kasih kepada semua penerima anugerah. Dimohon untuk Encik Wan Ahmad Rozi bin Wan Jaafar dan Encik Nazri bin Muhammad